Jujur lah, kalau aku perempuan kan, benda ni tak impress aku pun. Aku ada terbaca lah satu komen dekat aku punya video tau. Dia cakap okok ni bagus sebab senang nak berkawan. Minta api, lepas tu sembang, lepas tu kenal orang baru. Aku faham lah dia nak sampaikan apa tau. Tapi kalau nak berkawan pun kau kena ada okok dulu. So bagi aku tu dia bukan satu kelebihan lah. Itu maksudnya dia tak ada modal untuk beredek dengan orang lain yang dia tak kenal tau. Kiranya kalau dia tak ada okok, tak berkawan lah. So dia tak ada cara lain lah untuk mulakan perbualan tu. Lepas tu dia tak ada cara lain nak bina connection. Ramai je lelaki yang tak okok tapi social skill dia lagi power tau. Dia boleh masuk mana-mana tempat, dia boleh sembang dengan orang, lepas tu dia boleh bina networking tanpa dia perlukan rokok langsung. Sebab tu aku nak cakap dekat perempuan yang ada pasangan pokok, jangan terlalu kagum sangat bila dia cakap rokok ni buat dia ramai kawan. Sebab korang sebenarnya boleh dapat lagi better pada tu tau. Korang boleh dapat lelaki yang pandai bergaul, pandai komunikasi, and dia yakin dengan diri sendiri tanpa dia perlu bergantung pada rokok langsung. Lepas tu adalah yang cakap orang miskin ni tak merokok pun miskin juga. Ya memang betul. Tapi sekurang-kurangnya dia tak tambah-tambah lagi beban kewangan dia setiap hari. Dia sedar diri dia. Tak adalah barang dapur tak cukup, susu anak pun kena berkira. Tapi masalahnya rokok ada pula hari-hari. So aku nak tanya perempuan kat sini, kalau korang nak pilih pasangan, korang lebih suka lelaki yang pandai bawa diri dengan bergaul tanpa rokok ke? Ataupun korang suka lelaki yang dia perlukan rokok untuk start berkawan?